Saya tengok untuk junior-junior saya, diorang memang jenis minat dan suka untuk kawat. Tapi itulah kita orang kesuntukan masa dan kelam kabut buat formasi. Kamilah Alfa untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke Buncangan Santai episod 83. Bersama saya PBT PA Sofia binti Razi dan kita ada tetamu jemputan khas daripada SMK Engku Husin. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ali Afendi, berumur 15 tahun, pelajar di SMK Engku Husin Semenyih dan juga ahli aktif kadet Sekolah Pertahanan Awam atau dikenali sebagai KASPA. Seperti di mana Alif perkenalkan diri tadi, dia daripada SMK Engku Husin dan umur dia hanya 15 tahun. Okey, kat sini kita nak ada beberapa soalan untuk kita tujukan kepada Alif. Boleh jawab? Mungkin insya-Allah boleh. Okey. Izinkan saya mulakan soalan. Soalan pertama. Sekarang Alif masih pelajar sekolah, betul? Ya, betul. Macam mana penglibatan Alif dalam KASPA ni? Okey, baik. Pelibatan saya dalam KASPA sekarang, saya dah belajar banyak ilmu asas pertahanan awam lah, macam kawat kaki dengan asas kemahiran lah. Asas kemahiran yang digemari oleh saya adalah asas kemahiran menyelamat. Sebab menyelamat ni bagi saya dia ada mencabar halangan dia ni. Banyak aktiviti lah. Banyak So, aktiviti. Alif dari umur berapa Semenjak terlibat dengan aktiviti ni? semenjak waktu start sekolah 2024 tu 13 tahun. Oh, muda. Sekarang dah 2026, so maksudnya pelibatan Alif dalam KASPA ni cukup lama juga untuk umur dia yang baru 15 tahun sekarang. Okey, soalan kedua. Apa perasaan kamu bila dapat berpeluang untuk berada dalam podcast Alfa yang ni? Okey, alhamdulillah. Jujur, saya sebenarnya agak terkejut tapi gembira juga sebab saya dapat tahu saya murid sekolah pertama yang dipanggil untuk podcast ni kerana terlalu minat dengan pertahanan awam. Oh, bagus. Saya bersyukur juga sebab ni boleh jadi memori dan kenangan baik untuk saya. Baguslah sebab saya pun terkejut sebab saya ni first time tengok ada umur 15 tahun. Dapat jemput hadir untuk podcast ni. So, bolehlah cerita kat kawan-kawan kan, siapa yang berminat tu boleh cerita kat dia macam mana pengalaman dalam podcast ni kan. Betul. Okay. Macam mana minat kamu, Alif, terhadap pertahanan awam bermula? Macam mana dia punya macam terdetik, macam minatnya dengan pertahanan awam ni? Okey, minat saya bermula sewaktu latihan pertama saya waktu 2024 lah. Semasa saya form 1, saya ditugaskan untuk jaga bahagian kawat kaki dengan asas kemahiran menyelamat lah. Okay. Dan itu first time bagi saya dapat jadi ketua pelatun untuk kawat dengan asas kemahiran saya. Dalam KASPA ni pun saya tengok sebelum saya banyak je yang tak aktif. Walaupun saya dah masuk sekolah, kawan-kawan saya pun yang masuk KASPA ni memang tak aktif. Tapi semenjak saya dah pakai uniform, saya dah selalu turun padang, join aktiviti KASPA semua. Diorang slowly ikut saya juga. Saya punya KASPA punya aktiviti lah. Macam leader lah sebab Alif minat, berarti diorang pun macam macam menarik. Diorang dah tertarik lah. Ya. Kenapa Alif pilih KASPA berbanding unit beruniform yang lain? Okay. Saya pilih KASPA sebab bagi saya ini unit beruniform yang unik. Sebab kalau tengok sekolah lain, tak banyak yang ada kadet sekolah pertahanan awam ni. Kalau ada pun mungkin tak aktif. Sebab ada beberapa sekolah je yang ada KASPA yang betul. Paling aktif. Satu lagi, uniform KASPA ni bagi saya nampak tertarik. Sebab warna biru-biru dia, nampak warna oren. Nampak singgah macam tu. Selain itu, waktu perjumpaan kurikulum pertama lah, cikgu penasihat saya, Cikgu Adila, dia sedang mencari murid yang berbakat untuk yang aktif dalam kawat ni. Sebabkan saya ada pengalaman daripada barisan rumaskan sekolah rendah, sebab saya ada ilmu, jadi saya rela diri lah untuk sokong KASPA sekolah saya. So, maksudnya Alif kat sini, Alif yang suka rela lah untuk macam menonjolkan diri? Ya, saya. Okay. Bagus. Kat sini kita boleh tengok macam Alif ni seorang yang macam sangat aktif dan sangat gemar dengan KASPA ni. Okay. Next soalan saya.
apa yang buat Alif betul-betul rasa macam, oi, ni macam memang minat sangat, ini memang bidang aku, macam tu. Fikir macam tu. Okey. Saya rasa ini bidang saya sebab saya lebih aktif terhadap sesuatu yang memerlukan bantuan kecemasan. Seperti kalau sekolah mengadakan merentas desa atau latihan olahraga, di mana saya membantu pasukan medik Bulan Sabit Merah Malaysia. Dari itu saya dapat belajar cara merawat dengan gunakan stretcher semua. Ia juga dapat menambah pengetahuan dan ilmu dalam bidang medik lah untuk saya. Aktiviti, kalau aktiviti first Alif dalam Kaspa apa? Untuk pertamanya, soalnya kawat kaki lah paling banyak. Kaki Sebab yang tu macam kira macam favourite ke macam kurang? boleh jadi favourite juga. Favourite juga. Okey, bagus. Sebab kalau kat sekolah pun kalau dia orang tengok saya memang terkenal dengan Alif kawat kaki semua tu. Memang leader lah. Bagus lah. Macam orang tengok macam, oh boleh jadi idol lah. Idol boleh. dekat sekolah tu. Orang macam, oh minatnya. Sebab tu Alif kata tadi, Alif masuk Kaspa, semua orang macam tertarik dengan aktiviti Kaspa ni. Ya. Yeah. Bagus. Okey. Sepanjang Alif dalam Kaspa ni, apa pencapaian yang paling bermakna, paling tertinggi, rasa macam sampai sekarang terngiang-ngiang pencapaian tu? Okey. Pencapaian yang paling bermakna bagi saya sama juga waktu 2024 di mana saya masih formal lagi. Saya sekali lagi diberi kepercayaan dari Cikgu Adila dan sokongan dari pelatun saya untuk menjadi ketua pelatun untuk kawat sekolah waktu tu. Alhamdulillah kami dapat tempat keempat buat pertama kalinya. Dengan rezeki Allah, saya dapat anugerah tempat ketiga sebagai ketua pelatun terbaik. So, yang tu dikira macam kenangan manis lah. Kenangan manis. Sampai sekarang yang ingat. Selain tu, ada lagi macam pencapaian? Bagi saya, tak ada semua itu sebab ini je pencapaian bagi saya paling makna. Alhamdulillah. Tapi at least ada. Alhamdulillah. Sampai sekarang lah macam orang rasa bangga sangat dengan benda tu. Betul. Kan? So, Alif pun muda lagi. So, lagi jauh lagi perjalanan. Maybe insyaAllah dalam masa yang terdekat ataupun masa bila-bila boleh lagi dapat pencapaian yang lebih lagi, kan? Betul? Okey, pada peranan Alif dalam Kaspa sekarang, apa peranan Alif dalam Kaspa sekarang? Okey, sebagai penolong setiausaha Kaspa sekarang, peranan saya adalah untuk jadi pelatih kawat kaki dengan asas kemahiran untuk setiap perjumpaan kurikulum. Selain itu, saya juga diberi tugas untuk menarik minat budak sekolah untuk cuba sertai aktiviti Kaspa yang diadakan supaya mereka juga boleh meriahkan lagi Kaspa macam saya buat. So dalam batch Alif, ramai tak yang termasuk dalam Kaspa ni ke macam dikirakan macam Alif saja? Ada je macam batch saya, cuma diorang kurang aktif sikit. Tapi saya selalu panggil dia orang untuk join semua aktiviti Kaspa. Jemput lah sebab macam menarik kan. Mana tahu kita jemput orang tu pun boleh tertarik dengan minat tu kan. Tiba-tiba kan. Faham? Okey, sebagai pelajar, Alif pelajar lagi kan. So sebagai pelajar, susah tak nak seimbangkan akademik dengan aktiviti kurikulum Kaspa ni? Okey, bagi pelajar seperti saya, ia adalah satu cabaran di mana masa saya lebih banyak di pusat latihan berbanding di kelas. Tapi bukanlah alasan untuk saya tidak fokus dalam akademik untuk mencapai cita-cita saya. So, still macam boleh seimbangkan lah. Tak rasa macam macam berat sebelah dengan akademik. Boleh seimbangkan lah. Alhamdulillah lah. Sebab ada orang macam tak boleh seimbangkan akademik. Kalau akademik je. Ya, kalau kurikulum je. Tapi untuk Alif macam 50-50, okey, boleh seimbang lagi. Boleh lagi. Okey, bagus. So, apakah mesej Alif kepada pelajar-pelajar sekolah di luar sana? Okey, mesej saya kepada semua pelajar di luar sana, kalau nak join aktiviti sukan atau kurikulum, boleh je, cuma kita kena pandai balance akademik dan aktiviti kurikulum tersebut. Seperti yang semua maklum, untuk melanjutkan pelajaran ke universiti, akademik dan kurikulum mesti kena balance. Okay, bagus. Satu mesej yang sangat boleh diambil daripada pelajar-pelajar yang di luar sana. Okey. Alif, ada apa-apa teguran tak pada benda yang
atau benda yang nak disampaikan kepada rakyat ataupun rakan-rakan ke dekat luar sana? Okey. Saya berharap agar masyarakat di luar sana lebih menghargai peranan anggota menyelamat lah. Ilmu pertolongan cemas patut dipelajari oleh rakyat di luar sana kerana kita tidak tahu bila ia diperlukan. Betul. Okey, satu lagi, teruskan belajar, jangan mudah putus asa. Setiap halangan pasti ada penyelesaiannya. Untuk rakan-rakan yang memiliki masa yang lapang, jomlah sertai badan unit beruniform, terutamanya KASPA. Mungkin dengan menyertai aktiviti ini, kita boleh mengurangkan membuat aktiviti yang buruk di luar sana. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga boleh menambah markah PAJSK dan sijil penghargaan. Untuk Alif rasa macam kurikulum KASPA ni boleh bawa sampai mana, dan future Alif rasa macam memang nak fokus ke KASPA ke ataupun rasa macam zaman sekolah je macam tu KASPA ni? Okay, kalau ikutkan memang saya kalau boleh memang nak fokus ke KASPA, KASPA teruslah semua. Saya ada road saya silih hala 7. Hala 7 saya selepas ini di mana minggu ni saya akan ke ujian kenaikan pangkat sarjan. Dan harapan saya selepas itu lebih fokus kepada akademik di mana target saya selepas ni adalah ke college vocational. Di sana saya diberitahu peluang ke PISPA itu lebih cerah. Ya, betul. Sebab saya saya pelajar college vocational juga dan memang betul. Sebab dekat situ memang banyak lagi ruang untuk banyak chance untuk pelajar-pelajar macam Alif yang berminat dengan kurikulum macam ni untuk masuk tu. So saya memang galakkan masuk. Selain itu, so maksudnya memang Alif memang dah plan out untuk KASPA ni. Parents pun macam dah setuju ya. Parents dah setuju ya. Memang so macam Alif ni memang minat lah, betul kan? Okay, faham. Cuba Alif bagi tahu sikit pengalaman sekolah. Macam mana sekarang? Okey ke akademik, pelajaran semua okey ke? Cuba ceritakan semua sikit. Kata masih baik lagi lah. Boleh dapat stabil-stabil yang tu. Cuma tu lah, kadang-kadang kalau tak masuk kelas semua saya kena tegur juga sebab kadang-kadang kena tuduh ponting kelas semua. Tapi memang busy kan? Sebab betul. kadang-kadang ada ni. Lepas tu pangkat Alif ada pangkat ke dekat sana? Untuk sekarang ni saya last corporal je lah tu. Last corporal KASPA. Oh, okey. So apa peranan sebagai last corporal tu? Macam tadi saya cakap saya kata saya ni katanya boleh jadi last corporal yang taraf jurulatih daripada sini-sini saya sebab saya pandai mengajar kawat daripada dulu lagi daripada orang. Lepas tu untuk kemahiran pun kalau saya ambil menyelamat, saya akan tolong mana yang pelajar yang masuk menyelamat, saya akan tolong macam mana nak buat semua ni. Apa halangan dia, macam mana nak buat ikatan dia. Okay. So untuk pelajar-pelajar yang tak ada asas langsung, tak ada asas berkawat, tak ada asas ikat tali semua tu kan. So macam mana? Memang Alif ke yang mengajar ke macam mana? Saya akan kalau boleh saya akan mengajar lah. Kalau saya betul-betul tak tahu betul, baru saya tanya senior saya. Sebab senior saya memang dah katakan dah lama sarjan lah. So saya tanya dulu, bisa dapat confirm betul lah, baru saya ajar balik kat yang budak-budak tadi, budak-budak baru lah. Kata. Okey Alif, saya dapat maklumat yang tentang Alif ada buat lagu. Cuba terangkan lagi ke macam terkabar angin je. Cuba ceritakan. Saya ada buat satu lagu lah. Memang lagu untuk KASPA sekolah kita orang ni lah. Based off lagu Askar, Mari Kemari. Tapi saya dah olahkan sikit dengan ayat-ayat Tanah Awam tu. Wow. Biar lagi semangat untuk budak-budak sekolah. Macam mana Alif rasa macam, menariknya. Macam memang fanatik lah dalam ni KASPA ni. Sampai buat lagu. So macam mana Alif boleh tiba-tiba rasa macam nak buat lagu tu? Sebab saya tengok unit uniform lain, dia orang macam ada lah lagu semangat dia orang untuk kawat kaki. Saya tengok KASPA ni macam tak ada, macam kosong je. Kalau buat apa-apa aktiviti semua senyap je. So saya ada plan nak buat lagu semangat untuk dia orang jugalah. Sebab KASPA ni janganlah dia orang pandang rendah juga. Saya nak tengok dia orang KASPA pun boleh. Izinkan saya minta Alif nyanyikan sikit lagu tu ataupun bolehlah nyanyikan sikit, boleh? Okey, saya cuba nyanyi. Okey. Mari kemari ikut hati sendiri, kami yang pilih kerjaya ini. Kerja pertahanan awam bukannya mudah, hati kau tabah
pasti kau berjaya. Sedia pantas berintegriti, itulah slogan kami. Walaupun berbahaya, tetap kami harungi. Unit Kaspa semusin, punyai jati diri. Jika kami dicabar, pasti kami hadapi. Ibu, ayah dan guru, mohon doakan kami. Moga dipermudahkan urusan kerja kami. Itulah lagu saya buat untuk dorang. Sangatlah menarik dan sangatlah sedap didengari. Memang jujur. Sebab Alif pun suara dia sangatlah macam enak didengar. Saya pun rasa macam, semangat saya rasa macam nak berdiri, nak macam tanda hormat. Memang Alif juga yang buat lagu tu. Memang Alif. Memang saya plan seorang buat lagu tu. Saya ambil inspirasi, lepas tu saya olahkan sikit. Ambil berapa masa lama untuk nak cipta lagu tu? Dan apa inspiration behind the song? Ambil dalam sehari 2 hari macam tu lah sebelum saya bagi tahu kat saya punya kawan-kawan. Sebab tu memang tak ada lah semua, memang tak aktif tu semua. Memang tak ada lagu semua, memang tak ada. So macam mana Alif bagi tahu kawan-kawan Alif pasal lagu tu macam? Waktu tu tengah latihan kawat, tengah hujan lebat, memang tak ada sambung lah. Saya pun semua tengah duduk diam macam bosan. Tu saya mula diri kan. Saya mula pagi-pagi semua senyap. Lepas tu dia kata, okey, ikut apa yang saya cakap. Lepas tu bila saya janji, dia pun ikut lah. Dia pun dah hype juga. Baguslah, bagus. Saya tarik dengan cerita Alif ni dan cerita yang macam membuatkan nampak sebagai saya yang mendengar Alif bercerita ni. Saya dengar dan nampak yang dia ni sangatlah minat dalam bidang ni. Memang insyaAllah saya pun doakan Alif untuk future Alif. Kalau minat, teruskan. So, lagi satu soalan. Apa pandangan parents Alif dengan minat Alif ni? Rasa macam, diorang pun support je ke okey je? Cuba cerita sikit macam mana. Awal sebenarnya memang katakan pelik lah sebab dulu cik saya kalau boleh nak jadi askar lah. Sebab banyak kan waktu budak-budak dulu nak fikir. Lepas tu bila saya dah masuk mendengar ni, saya macam dah fokus pada petanda awam je. Lepas tu saya mula plan lah, cik saya nak jadi petanda awam. Family saya pun semua agree je untuk saya. Asal saya buat dengan elok lah semua, pandai jaga masa semua. Kalau saya dapat jaga semua tu, mungkin saya dapat untuk masa depan. So, parents Alif macam okey je lah. Macam orang pun support je. Support je. Sebab saya memang betul-betul fanatik dengan petanda awam. Faham. Alhamdulillah lah dapat parents yang support yang anak. Kalau macam Alif ni, dia support. Dia tak ada macam, tak boleh macam tu. So, Alif ada, untuk future Alif ada rasa macam nak masuk Alfa ke? Ada terfikir macam nak masuk kursus kat sini ke? Nak macam mana tu? Ya. Kalau boleh saya untuk masa yang akan datang, saya nak bekerja di sini sebagai anggota tetap. Okay. Kalau boleh, apa-apa kau saya nak dapatkan lieutenant muda dulu. Mungkin lepas ada plan tu, baru saya menjadi anggota tetap. Alhamdulillah, dah okey lah. Alif dah plan out apa yang Alif nak buat in the future. Saya pun doakan Alif berjaya. Okay, sebab saya tengok Alif memang sangatlah minat. Dapat tahu pun parents Alif pun macam support. Alhamdulillah lah. So family pun semua support. Alhamdulillah. Kalau Alif, insyaAllah kalau Alif dalam pada masa depan, kalau Alif still minat Kaspa ni, silalah join Alfa ke ATM mana ke. InsyaAllah boleh. Alif, saya ada lagi satu soalan. Dalam Kaspa ni, kita mestilah ada kenangan pahit dan manis. Cuba ceritakan kenangan pahit Alif. Okey, kenangan pahit saya tahun ni punyalah. Sebab baru lagi tu, kami dapat tempat ke-7 dalam kawat daerah baru-baru ni. Sebab kita pun first time hantar Kaspa pergi kawat daerah lah. Jadi saya tengok untuk junior-junior saya, diorang memang jenis minat dan suka untuk kawat. Tapi itulah kita orang kesuntukan masa dan kelam kabut buat formasi. Kita orang pun hanya berserah kepada Allah lah apa-apa progres kita orang. Semoga untuk tahun yang akan datang kami berjaya dapat tempat ke-5 atau atas lagi untuk kawat daerah seterusnya. InsyaAllah.
So kenangan pahit dia sebab nombor 7, dapat nombor 7 ya. Tapi bagi saya, tapi 7 tu alhamdulillah macam okey lagi sebab yang tu pun macam Alif kata tadi macam kesuntungan masa, macam rushingnya semua benda tu. Betul. Tapi nak dapatkan tempat ke-7 tu macam dikira macam bagus juga. Bagi korang yang macam rushing buat kerja tu. Bagi kita orang walaupun memang the last, kita orang rasa memang ni worth it sebab budak junior kita orang memang tak tahu apa-apa lagi pasal kawat. Jadi memang legit untuk dapat nombor 7 dulu. Macam susah sikit nak catch up apa yang kena buat macam faham. Tapi alhamdulillah. So yang tu dapat jadi macam pengajaran lah apa yang boleh buat, apa yang boleh dibaiki. Untuk kalau macam contoh tahun depan ada lagi. Depan insya-Allah kalau saya tak jadi pindah, saya akan jadi pengajar lagi untuk sana. Pindah ke mana tu? Macam saya kata tadi ke college vocational lah sebab saya dengar. Ya, betul. Okey, faham. Tadi kita dah cakap pahit-pahit kan. Cuba kita cakap manis pula. Dia nak dengar juga apa yang macam kenangan manis dalam Kaspa untuk Alif. Yang manis bagi saya, terima kasih kepada guru-guru dengan rakan seperjuangan saya. Sebab dia bagi saya banyak peluang buat dalam aktiviti Kaspa ni. Kalau saya nak jadi ketua pelatun waktu tu, memang cikgu dia galakkan saya untuk jadi ketua pelatun. Lepas tu cikgu nak saya jadi pengajar, saya akan jadi pengajar untuk dia orang semua tu. Memang cikgu bagi green light untuk saya. Oh, bagus. So maksudnya cikgu mengalu-alukan lah Alif untuk jadi ni, untuk sukarela jadi macam ni. Betul. Alhamdulillah. So maksudnya cikgu pun macam dia nampak yang Alif ni macam sangat minat dalam bidang ni, betul? Betul. So diorang mengalu-alukan Alif. So cuba bagi tahu sikit pasal cikgu tu, nama cikgu tu ke? Cikgu yang kegemaran kita orang Cikgu Aila kita orang. Memang jenis support kita orang semua. Lepas tu semua persediaan pun dia yang bagi kat kita orang. Lepas tu cikgu tu juga dia kalau kalau dalam kesusahan pun kita tolong dia juga. Bagus. Kalau macam kita ada cikgu yang support kita, yang macam bagi kita semangat, kita rasa macam lagi suka, betul? Betul. Kita ada cikgu macam dia tahu contoh dia tahu Alif minat dengan bidang ni. So dia lagi mengalu-alukan Alif. Kita pun rasa macam kita suka sangat, lagi macam membuat-buat dengan minat. Ya, betul. Kita akhirnya kita di penghujung rancangan kita. So bagi soalan terakhir saya kepada Alif, saya nak tanya, apa nasihat Alif kepada semua orang di luar sana yang menonton rancangan santai sekarang ni? Tak kisahlah dalam segi akademik ke, segi hidupan ke, cuba bagi nasihat sikit kepada orang. Saya kata untuk belajar, teruskan belajar, jangan mudah putus asa. Setiap halangan pasti ada penyelesaiannya. Untuk rakan-rakan yang memiliki masa yang lapang, jomlah sertai badan unit beruniform ni, terutamanya Kaspa. Mungkin dengan menyertai aktiviti ni, kita boleh membuat aktiviti yang buruk dan tak baik di luar sana. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga boleh menambah markah PAJSK dan sijil penghargaan lah. Kita sudah di penghujung rancangan kita pada hari ini dan terima kasih banyak kepada Alif untuk datang ke Alfa. InsyaAllah dalam masa yang terdekat ataupun bila-bila saja, maybe Alif boleh datang lagi untuk menjawab podcast. InsyaAllah boleh. Dapat lagi pengalaman kan. Jika ada sebarang idea ataupun komen, boleh emailkan kepada PRO Alpha Bangi Elias civildefense.gov.my. Sekali lagi, PRO Alpha Bangi @civildefense.gov.my. Sekian daripada kami. Alpha memacu kecemerlangan. Kamilah Alpha.